Turun ambil. Turun ambil. Turun ambil. Kena IB tu risiko. Kalau ikan berduri ni kena jaga kepala tepi-tepi ni. Aku punya IB 0.9. Tu yang ni. Mana ni? Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Ya. Tu bukit senang. Dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Eco Fishing. Patutnya tadi sebelum start engine lah Niro kan. Kita dah siap turun lah hari ni. Turun seorang kat kawasan ni. Dia orang turun sebelah sana. Okay, bersama aku Rivet Trooper. Okay, kalau korang berminat dengan Rivet Trooper ni, kau boleh contact nombor yang aku sediakan. Yang ni boleh naik 2 orang sebenarnya. Tapi tak boleh lah naik 2 orang kan. Tak adalah, tak selesa sangat. Itu okey lah. Jadi kalau korang berminat dengan set Trooper ni, dengan enjin apa semua kan, enjin Mercury, enjin Hyder ke, korang boleh hubungi nombor kedai kat Melaka, nombor yang sediakan. Dan kalau korang berminat dengan Garmin atau Lawrence atau Fishfinder, korang boleh contact kedai kat Melaka. Yang bagus ni, kedai kat Melaka ni dia akan bantu setting sampai korang boleh pakai. Dan boleh ajar sekali lah sampai korang boleh guna. Macam aku pakai ni kan, Garmin 5CV ni kan. Ni kedai kat Melaka yang setting. Aku pun tak kerti sangat sebenarnya. Sebelum ni aku pakai Lawrence. Jadi aku pakai Garmin ni, dia dah bagi siap setting. Dah senang dah. Turun dah pakai. Itulah kelebihan kalau beli kat kedai kat Melaka. Jadi korang berminat, korang boleh hubung nombor yang sediakan. Lepas tu kalau korang nak dapatkan diskaun, jangan lupa sebut nama Koi. Sebut nama Koi Fishing, nanti korang akan dapat diskaun sikit. Dapat juga, ada dekat diskaun kan. Jadi tanpa melenggang masa, jom lah kita lancar. Let's go. Dah sampai dah spot. Sampai spot, barat sambut geng. Boleh buat geng. Sampai angin dah sampai. Kata tak apalah, macam mana kan. Tapi tak adalah kuat mana. Dia baru nak mula. Kat sana hujan tu, nampak peti keluar. Aku tengah set up ni nak pasang jig ni. Dah macam goyang dah. Pakai jig 3 program Oren. Terima kasih lah, Kokang. Minat boleh tengok nombor kat description. Aku ada letak nombor Jerry kat situ. Aku yang favourite aku colour orange lah. Yang lain dia orang dah tukar colour lah. Dia orang pakai bilis banyak. Tapi aku minat colour ni. First drop of the day. Guys, strike guys. Lupa nak on kamera ke.
Sekut punya, alhamdulillah. Apa nak kamera ni? Sedut macam tu ni. Memang tak lucut lah kalau macam tu. Sekut. Sekut ni. Ni kata sekut. Besar saiz. Alhamdulillah. Sekut. Besar saiz ni, sekut saiz. Area situ ada dia banyak ni tapi dia merata. Okay. Tu dia. Alhamdulillah. Banggai. On. Air dalam. Apu. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Alhamdulillah, besar je nak. Besar je nak. Jenak. Besar. Sambung telefon dengan sebab air. Wah. Alhamdulillah, ya Allah. Sikit. Alhamdulillah, ngaji kokang guys. Tu dia. Ini yang kita cari-cari. Dia lambat sikit keluar. Dia ada kat sini. Senyap sikit. Patutlah menekan kuat. Alhamdulillah. Best. Ada udang dalam mulut dia. Apa yang penat tu sebab air? Mancing kat kolam lah. Mancing dekat. Tak kena. Ada ambil dia. Ada ambil dia. Ambil dia. Sebab air, kena ikan tu air. Jangan kena naik.
Oh. Alhamdulillah. Ni terbaik, ni terbaik. Jenah, jenah, dia tengah banyak ni, dia tengah banyak. Nah. Ada banyak ni, dia ada banyak. Ha, terbaik. Ikan tengah berkumpul ni terbaik kat sini. Oh, kena lagi, kena lagi. Kena lagi. Oh. Kena lagi terbaik, kena lagi. Oh, jenak lagi terbaik, jenak lagi. Kita masuk lagi guys. Tunggu ambil. Tunggu ambil. Jatuh tu ambil. Gila. Nak lagi ni guys. Nak lagi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ajaib pula. Ajaib. Baby, kau tak turun ke? Kau turun ke tak? Kau turun ke tak? Turun. Kau kat mana? Upin. Ada barang tak? Upin. Kau kat mana? Ada barang tak? Boleh tak? Oh, okey tu kalau ada barang tak apa, baru aku nak panggil datang sini. Kau kat mana? Aku dekat op ni, ops. Cepat dengan Alhamdulillah. Oh, dia orang ada barang sana tak apa. Kita kutip sini. Okay geng, masuk lagi, try lagi. Dah banyak ni, jenak tengah banyak. Dia orang kat sana pun gasak juga. Tak apalah, dia ada orang gasak kat sana kan. Kita gasak kat sini. Cuba lagi. Sayang dia ambil tadi. Dia ambil lagi baik. Dia ambil balik.
Alhamdulillah. Masuk lagi. Aku punya jeep dah bawa biji kat sini. 4 ke 5. Habis cukai. Kawasan memang karang jahat sikit sini. Kawasan, ya, memang kalau sangkut memang tak boleh lucut dah. Susah nak lucut. Kalau karang-karang bunga tu boleh lucut. Kita cuba lagi tu ada bantal lagi naik. Oh, kena. Sekejap bawang tak apa. Oh, lama lucut. Astaghfirullahalazim. Baru jalan lucut. Aduh, sayang. Ada lagi, geng. Ada lagi. Kali ni gantung sikit. Tak tahan aku jik sangkut banyak. Punya ada lagi. Jangan lucut. Ni saiz boleh tahan juga lah. Alhamdulillah. Oh, dalam mulut dia ada udang. Dalam mulut dia ada udang. Tu nampak dah. Udang masih hidup lagi. Bawah ni ada udang kot. Alhamdulillah. Tu udang. Biarlah, kena dah. Alai. Kena IB tu risiko. Kalau ikan berduri ni kena jaga pada tepi-tepi ni. Aku punya IB 0.9. Tu yang dah ni. Mana? Mana ni? Dia punya belakang tu kan tajam. Jadi kena hati-hati je. Tak ingat. Nanti tampal lagi lah. Tu 2-3 kali banyak dah tu buat kena ikan ni. Aku punya 0.9, nipis sikit. Ni, tak ada senyap-senyap tiba ambil yang kasar lah. Lucu banyak tadi, dia tak nak makan lah. Air dalam 30 meter. Alhamdulillah, bantal lagi, geng. Padu spot ni. Lengur tengah aku. Alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah. IB aku dah bocor. Mana good. Dia lagi. Telan. Dah buka dah. Kokang 30 gram. Boleh geng. Tu dia. Alhamdulillah. Kita kat kawasan dia. Cuba.
Dia ambil balik. Dia ambil balik, geng. Sayang. Aduh, sayang. Terus tengah lidah ni, makin lidah terluka. Aduh, sayangnya. 1000 kali sayang. Yang tu besar. Sebab yang aku yang tadi berapa, yang 2 kilo, 3 kilo tu lah. Ni jig aku yang yang terakhir habis. Hari ni cukai banyak betul. Aduh, ni pun jig habis. Jig satu plastik beli kat Jerry RM30. Yang 30 gram ni settle dengan seketul ni. Habis. Aduh. Makan lu. Sedapnya kat laut. Bismillahirrahmanirrahim. Bini aku buka kan. Makan lah. Okay geng. Ni spot last lah. Dah dekat pukul 3 aku dah naik lah. Lain dulu kat tepi, main kat sini dulu. Tengok macam mana. Tu ada rezeki kat sini kan. Tadi kat sana sebenarnya ada lagi tu, tapi aku tak larat nak main air dalam. Lepas tu aku punya jeep pun banyak dah clear. Termasuk aku punya apa, sesok dengan satu ni. Kalau sangkut ni habis lah. Habis ni try main kat sini sekejap. Dah kalau okey tu balik aja lagi. Air dah lawa lagi petang ni sebenarnya. Lagi cantik air petang. Okey geng, dah sampai dah. Alhamdulillah. Masanya untuk berkemas lah. Dan macam biasa, update hasil. Hari ni puas hati disebabkan tu main bantal saja ni. Dah berapa? Ekor. Tu dia hasil hari ni. Alhamdulillah. Daripada pukul 8.30 sampai pukul 3. Okey lah guys, tak apa nak pergi. Okey, sampai di sini saja video aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Korang kalau berminat dengan IB Trooper ni, korang boleh hubungi kedai Kat Melaka, nombor yang aku sediakan. Dan korang kalau nak dapatkan diskaun, jangan lupa dengan sebut nama Koi. Untuk dapatkan diskaun sebut nama Koi dulu, baru beli IB. Okey, bye bye.